Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke slot Kultum Kuliah 7 minit bersama saya Ustaz Zulkarnain bin Hassan, pengarah Yayasan Amanah Tok Kenali Negeri Kelantan. Kita akan membicarakan sebuah kitab kecil yang bertajuk Meraih Pahala yang Besar dengan Amalan Ringan. Ini kitabnya. Dan dalam kitab ini terkandung hadis-hadis pendek dan sahih untuk sama-sama kita jadikan sebagai amalan harian kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai muqaddimah, kita akan mulakan dengan hadis yang pertama. Ya, hadis yang membicarakan tentang ibadah, yang mana ibadah ini terlalu mudah, senang, simple, tetapi ganjarannya begitu hebat. Hadisnya berbunyi, an Uqbah bin Amir qal kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at naubati فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. Maksudnya, tidaklah seorang Muslim berwuduk lalu membaguskan wuduknya, kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, melainkan wajib baginya syurga. Kemudian Uqbah melanjutkan lagi dengan katanya, ma ajwada hadhih, alangkah baiknya ungkapan ini, fa idza qailun baina yadayya yaqulu allati qablaha ajwad. Tiba-tiba ada seorang di hadapan aku berkata, yang disampaikan sebelumnya lebih baik. Maknanya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan Uqbah lebih baik lagi. Maka Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Nabi yang menyebut, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Maksudnya, tidaklah seorang Muslim berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduknya, selepas itu dia membacakan satu ucapan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ringkas saja, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan dibuka baginya 8 pintu syurga, yadkhulu min ayyiha sya'a, dia masuk melalui pintu mana pun yang dia kehendaki. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim, ya, dalam Kitabut Taharah, babu az-zikril mustahab aqibal wudu, bab zikir yang disunatkan selepas daripada wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini hadis yang pertama dalam kitab ini berkenaan dengan kelebihan doa selepas kita mengambil wudu. Ya, Uqbah radhiyallahu anhu, ya, dia datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia terlewat sikit. Ya, sewaktu dia datang, dia dengar satu hadis Nabi beritahu berkenaan dengan kelebihan wudu, iaitu ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, tidaklah seorang Muslim dia berwuduk dan memperelokkan wuduknya, thumma yaqum, kemudian dia melaksanakan sembahyang rakaatain, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia mengerjakan sembahyang 2 rakaat dengan penuh khusyuk, fokus,
wajah dan hatinya fokus kepada solatnya, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib baginya syurga. Elok dah, comel dah. Ya, dengan sekadar ambil wuduk sempurna, kemudian sembahyang dengan khusyuk 2 rakaat, Nabi jamin syurga. Kemudian tiba-tiba ada orang depan dia beritahu apa yang Nabi sebut sebelum daripada kamu datang ni lebih baik lagi. Maka orang yang menyatakan itu ialah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, dia baca balik, dia sebut balik apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, iaitu ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqul. Ini dia. Ya, tidaklah salah seorang kalian berwuduk, dia menyempurnakan wuduknya, dan lepas habis wuduk dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Mudah saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sebut yang itu, maka disebut di sini illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan dibuka baginya 8 pintu syurga, yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk melalui pintu mana yang dia kehendaki. Subhanallah, amat mudah dan kita sebenarnya boleh beramal dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah pengisian ataupun siri pertama kita, pakat beramal belaka dah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.